3 checklist penting sebelum tuan-puan mulakan simpanan emas. Pertama sekali, tuan-puan kena faham dulu asas simpanan emas. Paling basic untuk tuan-puan bermula, tuan-puan boleh dapatkan dan baca buku wang emas hasil tulisan mentor saya, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tuan-puan akan faham, emas ni bukan simpanan jangka masa pendek, tetapi emas ni simpanan jangka masa panjang, iaitu 2 tahun dan ke atas. Kedua, tuan-puan perlu letakkan matlamat dalam simpanan emas. Cuba tuan-puan fikirkan apa matlamat dan target yang tuan-puan nak capai dalam kewangan tuan-puan dalam tempoh 2 tahun ke atas. Sebagai contoh, macam saya simpan emas sebagai dana persaraan, dana untuk menunaikan umrah dan juga haji, dana untuk beli rumah dan sebagainya. Percayalah, bila tuan-puan dah ada matlamat, tuan-puan akan lebih konsisten dalam tabungan emas dan tuan-puan akan nampak nilai emas tuan-puan akan bertambah dengan lebih cepat. Sebab apa? Sebab tuan-puan dah tahu tujuan tuan-puan itu lebih jelas. Yang ketiga, tuan-puan letakkan bajet bulanan tuan-puan yang tuan-puan boleh menabung secara konsisten, sikit-sikit dan lama-lama jadi bukit. Tak ada masalah. Dalam akaun JAP Public Gold, tuan-puan boleh menabung emas dengan bajet serendah RM100 sahaja. Kita ikut pesan pakar. Sebaiknya, kita allocate simpanan kita 10% daripada pendapatan kita. Jadi, bagi tuan-puan yang dah jelas dan dah bersedia untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk link yang saya sediakan. Saya akan bantu sebaiknya.